Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua kanak-kanak yang berusia 20 ke 30 tahun. Zif di sini dan hari ini saya nak buat react Putri Kasturi pula. Yang saya nampak macam pendek sangat, 50 saat pun tak sampai. Jadi tak silap saya, ni merupakan trailer pertama lah yang dikeluarkan oleh Les Kopak lepas 11 tahun berlalu. Dan saya rasa ni tak berapa banyak sangat nak react. Tengok macam mana. Oh yeah. Ada naga. Oh, baju baru. Oh, menggunakan persekitarannya. Jadi Kasturi tu je. Jadi itu je lah trailer dia. Bapak pendek. Kita nampak dia melompat dari langit. Lepas tu dia turun macam superhero landing. Lepas tu dia gunakan persekitaran untuk menjatuhkan naga ni. Naga ular. Dan siap posing superhero. Tu je lah habis. Tak ada benda sangat. Seterusnya kita akan react dekat Putri Purut pula yang terbaru. Putri Purut ni yang pemalu tu tak? Yang seorang healer tu. Ada pada pari ke tadi? Ni 2 minit. Lama sikit daripada yang tadi. Oh, ada parut dia tu. Parut bawah mata. Yang trailer lama tu tak ada parut tu. Tak tunjuk sangat. Okey. Sesat ke Putri? Mesti ada nama tu. Sampai kat tempat. Teruk sangat tempat ni. Guna kuasa pemulih dia. Oh, jadi tongkat. Okey. Aduh. Okey. Jadi tongkat macam macam magical girl pun dah. Dan dia telah berjaya memulihkan semuanya. Bapak kuat anak-anak. Dia mencipta kehidupan ke apa? Okey. Batu tu marah pula. Oh, dia boleh buat pokok. Ada apa? Serius lah. Dia punca rupanya. Kuat dia. Putri Purut kuat lah. Yang ni yang paling epic. Yang ni trailer paling epic setakat ni, Putri Purut ni. Jadi kita ada Putri Purut yang entah kenapa dia pergi kejar rama-rama macam kucing. Dan kat sini kita ada nampak parut dia lah. Parut yang disembunyikan melalui rambut ni yang panjang ini. Di sebelah kanan. Dan tiba-tiba dia sampai kat tempat apa entah ni, tempat pokok habis rosak semua ni. Habis semua tempat ni dah ditenoskan. Dan kat sini kita nampak ni lah Putri Purut guna sanggul rambut dia nak guna kuasa pemulihan dia tu. Tapi mula-mula dia tukarkan jadi tongkat dulu.
macam Sailor Moon. Dan kuasa dia bapak kuat lah. Serius cakap, kuat gila kuasa dia ni. Dia macam mencipta kehidupan. Magic apa ni? Kehidupan yang cantik telah pun tercipta. Tapi tiba-tiba ada batu marah kat sini pula. Dia tak suka puteri purut mengganggu habitat ni. Dan di sini nampaklah puteri purut lawan-lawan. Puteri purut ni jenis yang sporting juga lah. Jenis yang aktif. Dan kita nampak ada raksasa yang nak menghalang puteri purut. Gila cantik juga raksasa ni. Ada topi. Dan kat sini saya suka shot kat sini. Dia tunjuk parut ni. Nampak tu lah. Nampak hebat lah. Nampak badass. Lepas tu last ni kita nampak. Weh, kejap. Ada mata dia ni. Mata dia, anak mata dia. Tak pasal pula ada mata dia. Pelik pula lah. Menakutkan lah dia ni. Dan di sini kita nampak tu lah. Puteri purut dengan binatang makhluk ni bertembung. Shot kat sini cantik juga. Sebab ada parut dia ni. Nampak badass lah dia. Nampak hebat. Ingatkan puteri pemalu dia ni. Hebat juga dia ni.